Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kembali bersiaran AKB hampir seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali kita akan bersiaran dengan program kita yang bertajuk Buku Memimpin. Okay, jadi pada kali ini Buku Memimpin telah berlangsung sebanyak 17 kali lah untuk tahun ni. Jadi ini adalah Buku Memimpin 17.0. Okay, pertamanya nak ucapkan selamat datang kepada panel jemputan khas kita pada hari ini iaitu Puan Suryati Munal, nama glamour, nama panel. Okey, jadinya nama glamour. Jadinya kita tunggu dululah untuk beberapa ketika mungkin ada sahabat-sahabat yang memang mengikuti program kita ataupun mengikuti AKB, Akademi Balqis, ataupun mungkin ini dikenali sebagai Pertubuhan Balqis untuk menyertai bersamalah program Buku Memimpin 17.0 kita. Okay, jadi sebelum pergi lanjut, saya nak memperkenalkan dululah sedikit sebanyak berkenaan dengan program ni. Okay, jadinya sebelum tu kita start dulu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat datang kepada semua yang sudi bersama kami pada pagi ini dalam Buku Memimpin 17.0. Okay, jadinya Buku Memimpin ni apa? Buku Memimpin ni adalah sebuah aktiviti santai yang dijalankan untuk mengupas buku-buku berkaitan tema dia lah, berkaitan dengan wanita ataupun kepimpinan ataupun pengurusan dan juga politik. So niche dia di sekitar situlah. Okay, jadinya akan ada beberapa pusingan. Iaitu selalunya kita ada 3 ataupun 4 pusingan lah bergantung kepada keadaan semasa. Yang pertama tu kita akan minta panel untuk ceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan struktur buku, latar belakang sikit sebelum kita pergi jauh. Untuk pusingan kedua baru kita akan masuk berbicara berkenaan dengan apa mesej ataupun pengajaran yang kita boleh tengoklah daripada buku tu. Dan pusingan yang ketiga kita akan tanya panel apa kisah-kisah inspirasi ataupun cerita yang menarik yang penulis kepilkan dalam buku. Dan pusingan yang keempat ataupun yang terakhir ada kata-kata yang memberi kesan kepada panel kita sepanjang baca buku tu yang perlu dikongsikan kepada penonton ataupun pendengar kita pada hari ini. Selalunya dia akan berlangsung begitulah untuk program Buku Memimpin ni. Okay, jadinya sekali lagi selamat datang kepada siapa yang mungkin baru sertai kita pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak memperkenalkan jugalah sedikit panel kita pada hari ini yang ada di sebelah saya ni pada skrin hari ini. Kebetulan pakai warna tudung hampir sama kita pakai hari ini. Warna kelabu tak janji. Tak janji tapi bersama gitu. Okay, jadinya beliau dikenali sebagai Suryati Munal, merupakan seorang penulis buku lah. Banyak buku Puan Suryati dah tulis. Antaranya buku Perempuan Aman-Aman. Yang terkini saya rasa Damai Dalam Firman Ya, betul, yang betul. paling latest ni, yang paling latest. So kalau siapa-siapa mungkin selalu tengok buku tu di SMO ke Popular ke mana-mana kedai buku, inilah penulisnya. Okay, jadinya follow juga kita punya panel di Facebook beliau ataupun IG dan sebagainya. Syuhara kalau di Facebook, betul tak? Dalam kurungnya tu adalah Suryati Munal tu. Suryati, Syuhara Suryati. Syuhara dalam kurungnya Suryati Munal gitu Suryati. Okay, so siapa yang mungkin dah selama ni follow dan sebagainya, bolehlah tengok secara live pada hari ini Suryati Munal kita. Okay, jadinya buku yang kita akan kupas bersama pada hari ini
Tajuk dia adalah Kitab Wanita Syurga. So mana-mana yang rasa nak jadi wanita syurga ataupun contohi mereka boleh dengar live kita pada hari ni. Yang lelaki pun kalau ada yang turut mendengar mungkin boleh yang dah ada isteri ke apa tu bolehlah berkongsi cerita wanita syurga yang telah dituliskan oleh penulis dia nama ustazah, tak ingat dah saya nama ustazahnya. Nur Syahira Ghazali. Nur Syahira Ghazali. Okay, so tu nama penulis. So Puan Suryati kita ni dia akan kupas lah buku oleh Ustazah Nur Syahira Ghazali yang bertajuk Kitab Wanita Syurga. Dan kalau tengok macam menarik lah cover buku tu. Jadi untuk tahu lebih lanjut kita akan minta panel kita lah kupas. Kalau dia jadi saya pula panel. Okay, jadi untuk pusingan yang pertama, Puan Suryati, kita nak minta sedikitlah bantuan ataupun perkongsian berkenaan dengan struktur dan latar buku yang ingin dikongsikan supaya kita dapat sikitlah gambaran sebelum kita masuk dengan lebih lanjut. Dengan ini saya menyerahkan pentas kepada Puan Suryati. Dipersilakan. Okay, baik. Terima kasih Dr. Awatif. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Setakat ni suara saya jelas ya, Doktor? Boleh dengar dengan jelas? Jelas-jelas. Jelas, okey. Jadi kalau jelas kita teruskanlah perbincangan kita mengenai buku memimpin AKB. Jadi salah satu insya-Allah satu buku yang saya akan kupas pada pagi ini seperti yang dikata oleh Dr. Awatif tadi iaitu Kitab Wanita Syurga. Okey. Jadi sebelum saya nak pergi pada soalan yang pertama tadi daripada Dr. Awatif, saya nak cerita sedikit saja tentang macam mana saya berkenalan dengan penulis ni. Sebenarnya penulis ini salah seorang sahabat saya juga. Kami tidaklah rapat. Okay, ceritanya bermula macam ni. Kami berdua dipertemukan dalam satu perjumpaan kecil yang mana dalam satu perjumpaan itu dihadiri oleh para asatizah. Dan suami kami ni terlibat sama. Okay, waktu tu di Kuala Lumpur, tak silap saya pada tahun 2022. Kan? Jadi kami duduk semeja. Kan? Pada waktu tu saya tak kenal lagi dia siapa. Dia dulu tegur saya. Jadi waktu tu kita orang pun saling berkenalan lah. Tapi yang lucunya Dr. Awatif, waktu tu saya dah ada pun buku dia yang sebelum ni. Yang ini buku ketiga. Yang buku dia yang kedua tu saya dah ada. Tapi saya tak tahu lagi dia lah penulisnya. Masya Allah waktu tu. Jadi sampailah kami dah pulang semua. Akhirnya pada tahun lepas pada PBIKL saya jumpa lagi dia sekali. Dan akhirnya saya dapatkan buku ini daripada beliau sendiri. Okay, jadi dapat daripada by hand, hand by hand. Barulah saya tahu rupanya Nur Syahira Ghazali ini adalah orang yang saya jumpa, adalah buku yang saya baca sebelum-sebelum ini. Maksudnya orang yang samalah. Waktu itulah akhirnya saya pun dah kenal beliau siapa. Jadi itulah sebab sedikit pengenalan antara saya dengan penulis lah. Okay, maksudnya nak bagi tahu kita dapat buku ni daripada tangan penulis tu, feel dia lain macam, Doktor. Betul tak? Daripada kita beli, berbanding kita beli dari kedai buku secara fizikal ataupun online. Tapi bila kita dapat buku daripada penulis, dapat pula sign, feel dia lain macam. Okay, lagi-lagi orang tu kita pun dah kenal. Okay, jadi itu sebab sedikit pengenalan lah. Okay, jadi kita teruskan kepada tajuk buku ini. Okay, seperti Dr. Awati kata tadi, struktur buku. Okay, tajuk buku ini diberi nama Kitab Wanita Syurga. Okay, sebuah buku yang menghimpunkan senarai tokoh-tokoh wanita untuk kita jadikan teladan dalam Al-Quran. Okay, siapa wanita-wanita ini? InsyaAllah nanti saya akan kongsi. Okay, jadi siapa penulisnya? Penulisnya adalah Ustazah. Penulisnya ialah Ustazah Nur Syahira Ghazali. Okay, seorang penulis dari Malaysia juga. Bila kita tengok background beliau, memang beliau merupakan seorang yang memang dalam bidang agama lah. Jadi bila dia menulis buku ini, memang satu penulisan yang sangat tepat dengan latar belakang pendidikan beliau. Okay, untuk ketebalan buku ini pula,
buku ini berjumlah 156 muka surat. Tapi bila kita campurkan sekali daripada bahagian pengenalan, mukadimah, bab dan juga bahagian penutup, jadi menghampiri 200 muka surat. Kiranya tidaklah terlalu tebal bagi saya, sangat sederhana. Cumanya kalau tengok buku ni memang nampak nipis, tapi kalau kita buka tulisan dia agak kecil-kecil, macam tu. Kecil-kecil tapi padat. Jadi untuk penulis macam saya ni, penulis pula. Untuk pembaca macam saya ni, saya memang sukalah baca buku-buku yang sebegini. Okey, untuk isi kandungan, buku ini memuatkan 10 bab bersamaan dengan 13 kisah wanita. Okey, kenapa 10 bab tapi 11 kisah wanita? Maksudnya ada beberapa bahagian bab tertentu penulis gabungkan sekali 2 nama dalam satu bab. Contoh macam kisah Maryam dan Hanan. Okay. Jadi ada beberapa bab itu penulis gabungkan sekali nama. Jadi 10 bab bersamaan dengan 13 kisah wanita. Jadi kalau saya sebutkan satu-satu nama dalam buku ini, saya rasa kita semua akan kenal. Okay. Kisah-kisahnya pun menarik dan kita pun selalu dengar nama-namanya, tapi mungkin kita lupa tentang perjalanan hidup mereka ini bagaimana. Okey, jadi siapakah tokoh-tokoh wanita itu? Okey, saya akan sebut satu-satu, Dr. Watif, tapi tidaklah saya kupas secara keseluruhan satu persatu sebab ambil masa juga 13 orang tokoh. Kan kalau sehari kita cerita satu pun memang tak akan habis, tapi saya akan pilih satu kisah untuk kita jadikan pengajaran jalan kisah hidupnya. Okey, jadi antara nama-nama yang ada dalam buku ini adalah Hawa, Ratu Sabak yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman. Kemudian Sarah dan Hajar, ibu Nabi Musa, Asia, Hanan dan Maryam, 2 wanita solehah Madian yang hidup di zaman Nabi Musa AS. Kemudian Zainab, isteri Nabi, dan Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha yang terakhir. Okay, jadi itu antara kisah contoh-contoh nama yang ada di dalam buku ini. Okey. Baik, untuk pengenalan pula, seperti yang kita semua sedia maklum, dalam Al-Quran banyak sangat ayat-ayat berkaitan dengan larangan. Kita semua tahu kan Al-Quran penuh dengan ayat perintah, larangan, suruhan, dan Al-Quran itulah sumber rujukan kita sebagai umat Islam. Betul tak Dr. Watif? Tapi satu perkara yang kita kena tahu sebenarnya, dalam Al-Quran juga terdapat banyak cerita-cerita yang memberi kita pengajaran. Bukan sekadar ayat-ayat hukum yang kita perlu tahu. Contohnya, tapi banyak kisah-kisah yang memberi kita pelajaran. Okey, sebagai contoh, kisah para anbiya, kisah orang-orang soleh, termasuklah kisah-kisah wanita yang terpuji disebutkan dalam buku ini dalam Al-Quran. Jadi itulah keistimewaan Al-Quran, bukan sekadar menjadi sumber rujukan untuk kita, tapi menjadi panduan dan rujukan untuk kita semualah. Okey, menjadi teladan. Okey, baik. Okey. Jadi secara kesimpulannya, buku ini sebenarnya mengupas mengenai kisah-kisah wanita teladan yang mana kehidupan mereka ini penuh dengan ujian, cabaran, ada keberanian, kesabaran yang mana sebenarnya penulis mengajak kepada kita untuk kita sama-sama mengambil pelajaran dan iktibar. Okay. Jadi bukan kisah para nabi sahaja ataupun kisah orang-orang soleh yang kita boleh jadikan teladan, inspirasi dalam hidup, tapi especially terutama sekali kita sebagai perempuan, sudah pastilah kita menginginkan juga wanita seperti kita untuk kita jadikan pengajaran kisah hidupnya. Jadi itu serba sedikit mengenai pengenalan lah. Okey, apa contoh wanita yang saya kira kita perlu ambil teladan kisahnya. Okey, macam saya kata tadi, saya akan kongsi satu. Contohnya kisah Siti Hajar. Okey, kalau saya sebut pun kisah Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam, saya rasa kita semua dah tahu. Betul tak Dr. Watif? Tapi tak mengapa, kita flashback balik supaya kita tahu apa ibrah yang kita boleh ambil dari sudut kisah Siti Hajar. Okey, ceritanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail di sebuah kawasan yang tandus, tidak berpenghuni, tidak ada tumbuhan-tumbuhan hidup. Yang ada cuma bekalan yang ditinggalkan sedikit untuk Siti Hajar dan Nabi Ismail. Okay. Waktu itu Ismail masih lagi menyusu. Okay, bayangkan Nabi Ibrahim meninggalkan isterinya di situ dalam keadaan yang kepayahan. Okay. Tidak ada penghuni.
Okey, tapi apa kata Siti Hajar? Siti Hajar mulai bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kata macam ni, kenapa engkau tinggalkan aku dengan anakku di sini? Lah, lebih kurang macam itulah dialog dia. Okey. Lalu Nabi Ibrahim diam. Okey. Siti Hajar bertanya semula. Dia kata, adakah ini Allah yang memerintahkan kepadamu? Okey. Barulah Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab. Dia kata, ya. Secara ringkas ya. Okay. Maka Siti Hajar pun menjawab, jikalau begitu Allah tidak akan sia-siakan kami. Jadi Masya Allah, daripada ayat itu sendiri yang keluar daripada Siti Hajar tu, kita dah boleh tahu dah sebenarnya Siti Hajar ni seorang wanita yang bagaimana. Dia adalah seorang wanita yang tabah, seorang wanita yang sangat patuh kepada suaminya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tahu rupa-rupanya Nabi Ibrahim tinggalkan dia di situ kerana perintah Allah, dia terus akur, dia terus taat. Dia kata, kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan kami. Maksudnya betapa tingginya sangka baik Siti Hajar apabila dia ditinggalkan di situ dalam keadaan tidak berpenghuni pun tempat tu pada waktu itu. Kan sebelum datangnya pertolongan. Jadi, bila kita tengok dalam dalam kisah ini, kita akan tengok betapa Allah hantarkan ujian kepada Siti Hajar, tetapi sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Okay. Apa hikmahnya? Okay. Kita semua dah tahu. Di situlah akhirnya turunnya tempat terbinanya Baitullah. Sampai ke hari ini kita dapat menikmati air Zam-Zam. Apa lagi? Daripada zuriat Nabi, daripada Siti Hajar, lahirnya zuriat Nabi, kan, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sangat cantik ya bila Allah hantarkan ujian, sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Okey, jadi itu salah satu contoh kisah yang saya rasa sangat ringkas untuk saya kongsi di situ, untuk kita ambil satu poin pengajaran tentang kisah beliau. Okey, jadi untuk konsep buku ini pula, buku ini ditulis cuba untuk membimbing kita memahami ciri-ciri wanita syurga yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi penulis pun bila dia kongsi buku ini, dia sertakan sekali beberapa sumber rujukan daripada para ulama tafsir. Jadi maksudnya bila penulis membawakan sekali sumber-sumber seperti itu, kita tak rasa kosong. Okey, penulis pun tidak seperti bercakap kosong. Okey, maksudnya ada pembuktian dan dalil yang disertakan untuk menguatkan lagi keyakinan kita pada cerita-cerita yang disebutkan. Jadi konsep yang didatangkan ini juga bila kita baca buku ni bukanlah buku biografi ya Dr. Watif, tapi ada beberapa bahagian yang lain penulis membawakan riwayat ataupun kisah-kisah hidup daripada wanita ini, tetapi apa yang cuba di-highlightkan dalam buku ini adalah pengajaran. Sebab tu kalau kita baca buku ini, setiap satu bab ini penulis bagi pengajaran. Sebab tu kalau baca mesti penulis akan bagi tahu daripada kisah ini kita dapat belajar, daripada kisah ini kita dapat belajar. Jadi kita tak akan rasa kosong bila baca buku ini. Jadi itulah buku ini 10 bab dan 10 itu jugalah ada pengajaran yang terkandung di dalamnya. Okey, jadi untuk mereka yang mungkin tak suka disemakkan dengan nota kaki kan. Walau baca buku agama macam rasa nak tidur, nak mengantuk dan sebagainya. Tapi sebenarnya buku ini dia tidak ada nota kaki, dia tak ada footnote. Tapi ada sumber rujukan yang disertakan dalam perenggan. Jadi untuk pembaca awam, kalau rasa tak suka disemakkan dengan nota kaki, boleh cuba dapatkan buku ini. Sebab buku ini, kalau kita baca tak akan rasa bosan pun. Okay? Penggunaan bahasa yang digunakan juga, boleh saya katakan ada sedikit bentuk storytelling. Maksudnya seolah-olah penulis bercerita dengan kita. Jadi ada perkataan-perkataan tertentu yang penulis berkata macam apa yang kita boleh belajar, perkataan-perkataan kita supaya kita rasa dekat dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Okey, jadi untuk bahagian pengenalan dan konsep pusingan pertama ni itulah Dr. Watif. Harap dapat menjawab soalan. Okey, terima kasih untuk Puan Suryati atas perkongsian berkenaan dengan pengenalan struktur buku yang kita kongsikan pada hari ini. Okey, jadinya selamat datang untuk yang baru menyertai live kita pada pagi ni. Di ruangan komen boleh tulislah kalau berasal daripada mana ataupun peminat Puan Suryati ke macam mana, boleh inform lah. Okey, jadinya menarik perkongsian pusingan pertama tadi, buat rasa kita nak beli dan baca juga buku ni.
Walaupun kalau kita kira nama-nama tokoh wanita Islam yang disebut ni adalah nama-nama yang biasa kita dengar daripada kecil. Tapi hakikatnya bila kita nak mengambil contoh, kita kena mengambil contoh daripada mereka-mereka yang terdahulu yang telah diangkat kisah mereka dan diabadikan dalam Al-Quran, di mana yang kita tahu kalau Al-Quran ni sebagai seorang Muslim adalah panduan hidup kita. Okay, jadinya dari kisah mereka ni lah yang kita patut pelajari, dan ada kisah contoh yang diberikan berkaitan dengan Siti Hajar, dan saya rasa memang Siti Hajar ni seorang woman, a very strong woman lah kalau kita kecek tak. Maksudnya seorang wanita yang sangat kuat. Macam bayangkan sekarang kalau kita ditinggalkan di pada pasir sebatang karet tanpa apa-apa, tanpa apa-apa, tapi dia punya keyakinan level dia tu nak katanya very higher up punya woman lah. Maksudnya bukan wanita biasa-biasa yang iman dia tu hanya bergantung sepenuhnya pada suami dia, seorang Nabi Adab. Dia punya soalan simple. Maksudnya dia tanya awal tu lebih kepada soalan biasa kan, kenapa dan sebagainya. Kotlah benda tu idea suami dia tapi hakikatnya dia tanya direct lepas pada tu sebab tak ada jawapan kan. Dia kata adakah ini arahan Allah Ta'ala, nak ayatnya, dan bila dijawab ya, maka dia pun faham lah dan dia tak kecek banyak. Tapi dia tak adalah terima lepas tu duduk saja dia terima dan dia berusaha lepas pada tu. Maksudnya ni benda yang kita boleh pelajari lah. Maksudnya kalau kita pun bila menghadapi sesuatu cabaran, kadang-kadang kita kena tanya juga adakah ni ujian daripada Allah Ta'ala sebenarnya. Tak kisahlah dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan duka, dan bila kita sedar ni adalah daripada Allah Ta'ala, maka kita bukan boleh duduk sajalah, kita kena berusaha lah menghadapi perkara tersebut. Okay, jadinya tu untuk pusingan pertama, iaitu pengenalan pada buku ni. Okay, jadinya disebabkan ada banyak bab dan banyak tokoh dalam buku tersebut. Jadi mungkinlah ada beberapa pengajaran yang setelah lah Puan Suryati baca keseluruhan 200 muka surat lebih kurang buku tersebut, ada ke pengajaran yang hampir sama sebenarnya di antara wanita-wanita syurga ini yang boleh kita jadikan pengajaran, dan mungkin para pendengar akan rasa macam tak sama sebenarnya kalau kita baca satu benda daripada penulis yang berbeza. Sebab kalau ada orang dia kata macam pernah baca dah topik ni, so is it worth it? Adakah berbaloi untuk baca lagi? Ada perbezaan ke daripada buku ni, dia punya pengajaran berkaitan dengan tokoh-tokoh wanita Islam ni? Okay, jadinya saya nak mempersilakanlah Puan Suryati bagi pusingan yang kedua untuk berkongsi apakah pengajaran dan mesej utama daripada buku ni. Dengan ini saya mempersilakan kembali. Okey, untuk pusingan kedua ni tentang nilai dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada keseluruhan buku. Okey, sebenarnya setiap buku ni, setiap tokoh-tokoh ini penulis pun dah sertakan pengajaran-pengajaran bagi setiap tokoh-tokoh tersebut. Tapi saya tak akan kongsi satu-satulah sebab setiap cerita tu dia memang dah ada pengajaran. Jadi apa yang saya boleh kongsi adalah dapatan setelah saya membaca keseluruhan kisah ini. Okey, apa kisah yang kita boleh jadikan teladan, apa cerita yang kita boleh, apa pengajaran yang kita boleh dapat setelah kita baca buku ini. Okey, jadi pengajaran yang pertama adalah sabar dalam menghadapi ujian. Okey, sifat sabar ini memang antara sifat yang memang kebanyakan dialami ataupun berjaya diambil oleh semua tokoh-tokoh wanita ini. Okey, seperti kita adalah manusia yang memang takkan lari daripada ujian. Okey, akan ada ujian yang datang untuk menguji kesabaran kita. Okey. Okey, kita juga mereka juga seperti kita ada perasaan yang terluka, menangis, sedih dan sebagainya. Tapi istimewanya sebahagian wanita-wanita ini adalah kerana tingginya sifat sabar mereka ini dalam menghadapi ujian. Okey. Saya bagi satu contoh kisah Maryam, kan? Maryam pun kita dah tahu ceritanya bagaimana ketika Maryam melahirkan seorang anak tanpa bapa, dia difitnah. Difitnah seorang wanita yang hilang kehormatannya, tidak bermaruah, okey, oleh penduduk di situ. Okey. Jadi difitnah ini antara satu ujian yang terbesar kan yang dialami oleh Maryam. Okey, tapi apa yang Maryam lakukan adalah dia tetap bersabar melahirkan
anak yang dalam berada kandungan tersebut. Okay, dia tidak pun mengabaikan anaknya, tidak pun membunuh. Sebagaimana yang kita tengok pada hari ini, ada juga beberapa wanita yang kita baca kisah-kisahnya, bila dia melahirkan anak, diuji dengan kepayahan sebab sedikit. Mereka tidak pun menghiraukan anak-anak tersebut, membunuh dan sebagainya. Tetapi tidak Maryam. Dalam keadaan dia dituduh wanita yang hilang kehormatannya. Okay, tidak bermaruah, dicaci dan dihina, dikeji, tetapi dia tetap melahirkan Nabi Isa alaihi salam yang akhirnya menjadi Nabi Isa. Kan? Dia tetap melahirkan zuriatnya. Dia tidak mengabaikan, tetap menjaga Nabi Isa sehinggalah dewasa. Jadi nak bagi tahu di sini bahawa kesabaran adalah satu perkara yang kita perlu belajar daripada salah satu kisah ni lah, Maryam. Okay. Maryam merupakan seorang wanita yang pada mulanya ketika dia mendapat tahu berita ini, dia rasa terkejut. Kemudian ketika nak melahirkan zuriatnya, dia sempat lagi kata alangkah baiknya kalau aku mati. Okay, jadi perasaan ini memang normal dialami oleh semua wanita. Okay, semua wanita yang cuba nak melahirkan mungkin ada rasa macam takut dan sebagainya. Dan begitu juga dengan Maryam. Okay, Maryam pun ada perasaan seperti itu. Okay, dimulanya pada awalnya dia rasa lebih baik kalau aku mati. Tapi akhirnya dia berjaya juga melahirkan Nabi Isa dengan penuh kesabaran dan tidak kisah lagi apa kata-kata daripada manusia yang berada di sekeliling itu. Okay, jadi hikmahnya apa sahabat? Allah hantarkan ujian. Akhirnya Allah hadirkan Nabi, seorang Nabi daripada Maryam. Jadi sangat cantik kan kalau kita tengok daripada Siti Hajar tadi sampailah Maryam. Okay, Allah hantarkan ujian yang bertubi-tubi. Akhirnya hikmahnya lahirnya seorang zuriat. Itu Nabi. Lahirnya seorang Nabi daripada mereka ini. Okay, itu pengajaran yang pertama. Okay, untuk pengajaran yang kedua pula, setiap manusia ini masing-masing ada ujian. Okay, betul lah kan, setiap manusia ni semua ada ujian. Okay, termasuklah wanita-wanita yang ada dalam buku ini, mereka semua pun ada ujian. Jadi jangan kita kata kalau kita ini, kita berseorangan dalam ujian. Sedangkan kalau kita baca buku ini, Masya Allah, ujian mereka lagi hebat. Ujian mereka lagi dahsyat daripada apa yang kita bayangkan. Okay? Okay. Kemudian, okay. Okay, maksudnya masing-masing ada ujian yang berbeza-beza. Okay, macam wanita-wanita dalam buku ini, mereka ada ujian yang berbeza-beza. Sebagai contoh, Sarah yang di awalnya, di usia mudanya, dia seorang yang tidak mampu melahirkan anak. Sehingga kan dia dikatakan, ada riwayat yang mengatakan bahawa dia mandul, tidak mampu melahirkan anak. Tapi di lanjut usianya, di akhir usianya, akhirnya Allah mengurniakan dia zuriat. Dan daripada zuriat itulah juga lahirnya Ishak yang kita tahu dan menjadi seorang Nabi. Kan lahirnya seorang Nabi. Kan apa lagi kisah yang kita tengok? Ujian-ujian yang mereka tempuhi dalam buku ini. Asiyah, okay? Seorang wanita yang beriman tetapi dikurniakan suami yang kufur. Kan? Masya Allah, subhanallah. Kita tengok betapa ujian-ujian yang mereka alami ini dahsyat. Okay? Tidak seperti kita yang kita rasa terbeban dengan ujian tersebut. Tapi bila baca kisah mereka ini, subhanallah, lebih dahsyat daripada apa yang kita rasa sekarang ini. Okay? Jadi maksudnya masing-masing ada ujian. Ada orang diuji dengan diri dia sendiri. Ada orang diuji dengan keluarga dia, ada dengan anak, dengan pasangan. Jadi ujian masing-masing berlainan, berbeza. Okey, tapi apa yang kita boleh belajar daripada sebahagian wanita-wanita ini adalah berjayanya mereka mengatasi ujian tersebut. Okey. Dan yang ketiga adalah kekuatan lahir daripada ketakwaan. Betul lah. Kekuatan wanita-wanita ini sebenarnya lahir daripada sifat takwa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin Allah tidak akan membiarkan mereka bersendirian. Seperti Siti Hajar tadi kita tengok kan, dia kata Allah tidak akan membiarkan kami, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Dan betapa yakin mereka akan ada bantuan yang akan Allah hantarkan kerana tingginya ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya mereka ini yakin pada bantuan Allah dan sebab itulah mereka ini tidak pernah berputus asa. Jadi kalau kita nak tahu macam mana cara kita nak belajar sabar, belajar untuk menjadi wanita yang berani, okay, kita baca buku ini dan kita selami satu persatu kisah-kisah yang ada dalam buku ini. Okay,
Jadi untuk pengajaran tu saya rasa 3 poin pengajaran secara ringkas yang saya kongsi tadi diharapkan dapat menjawab soalan lah Dr. Awatif. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Suryati. Untuk pusingan yang kedua, kalau di ruang kawan kita nampak ada Dr. Iliani bagi thumbs up. Okay, terima kasih kerana mengikuti kami pada pagi ini. Okay, jadinya seperti mana yang telah dikongsikan lah, ada 3 pengajaran lah yang dikonklusikan daripada Puan Suryati berkenaan dengan buku tersebut. Cuma persamaan yang paling ketara adalah mereka semua masing-masing ada ujian tersendiri. Betul, menunjukkan bahawa kalau orang yang hebat pun ditimpa ujian, apatah lagi lah kita orang yang biasa ni dan mereka yang bergelar wanita syurga ni adalah mereka yang melalui segala cabaran dan ujian. Bukannya duduk saja tiba-tiba masuk syurga. Tidaklah begitu. Okey, jadi terima kasih banyak untuk pusingan yang kedua tadi. Okay, jadinya seperti kita biasa lalui cerita-cerita kisah berkenaan dengan tokoh-tokoh wanita tersebut. Tapi adakah mungkin dalam buku ni ada cerita yang diselitkan yang jarang kita dengar ataupun jarang diketengahkan ke dalam masyarakat, dan cerita tu memberikan satu bentuk inspirasi ataupun motivasi kepada Puan Suryati sendiri sebagai pembaca buku ni. Okay, jadi untuk pusingan yang ketiga ni saya mempersilakan untuk Puan Suryati berkongsi, tak kisah satu ke beberapa kisah lah yang lebih mendalam ataupun yang jarang diketengahkan untuk dijadikan pengajaran bersama. Dengan ini saya mempersilakan kembali kepada Puan Suryati. Okey, terima kasih Dr. Awatif. Okey, sebenarnya kalau tengok dalam buku ini, kisah yang saya rasa jarang diketengahkan tu, saya rasa semua kita dah tahu. Semua ni kalau kita kongsi satu-satu, kita sebenarnya dah tahu dah kisah-kisah dalam buku ini. Tapi agak terpilih-pilih juga saya, mana satu saya nak kongsi cerita yang menarik untuk kita kongsikan sekali apa ibrahnya. Tapi saya tetap mengambil salah satu kisah yang saya rasa biar kita semua tahu balik, biar kita semua gali balik apa pengajaran yang kita boleh ambil. Okey, salah satunya adalah kisah Aisyah radhiyallahu anha yang mana beliau difitnah bersama dengan seorang sahabat bernama Safwan bin Al-Mu'attal. Okey, jadi kisah ni memang sangat famous, tapi bila kita baca kisah ini bukan hanya membawa kita mengambil pengajaran mengenai tokoh tokoh Aisyah radhiyallahu anha, tetapi juga mengajak kita mengambil pengajaran yang berlaku di sekeliling itu. Jadi maksudnya ada pengajaran-pengajaran tertentu yang kita boleh keluarkan daripada kisah yang kita memang dah pernah baca ini sebenarnya. Okey, jadi ceritanya bermula ketika dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik, kan, Nabi Muhammad SAW dan tentera-tentera Muslim ini bersama Aisyah berhenti di sebuah kawasan yang berhampiran dengan Madinah. Okey, jadi pada waktu tu kerana mereka berhenti seketika selepas daripada perang, maka Aisyah pun keluar sebentar untuk pergi menunaikan hajat. Okey, menunaikan hajat. Dia keluar sebentar. Okey, sekembalinya daripada menunaikan hajat tersebut, tiba-tiba, okey, tiba-tiba rantai Aisyah hilang. Okey, hilang daripadanya. Jadi Aisyah pun mengambil keputusan untuk pergi semula ke tempat tadi untuk mendapatkan semula kalungnya. Jadi lepas saja Aisyah radhiyallahu anha dapat balik kalungnya, dia pun pergilah ke tempat perhentian rombongan yang berhenti itu tadi. Okey, tapi setelah Aisyah sampai ke tempat perhentian itu, tiba-tiba rombongan tentera-tentera tadi pergi tinggalkan Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa rombongan-rombongan itu tadi tinggalkan Aisyah begitu sahaja? Kenapa tak tunggu Aisyah? Okey, sebenarnya ada cerita. Ceritanya rombongan tentera itu tadi, okey, para sahabat tadi tidak tahu sama ada Aisyah masih lagi berada dalam haudaj. Okey, haudaj ini maksudnya tempat duduk yang diletakkan di atas untuk Aisyah duduk. Okey, atau apa istilahnya ya, Dr. Awatif, zaman kita sekarang ni tandu. Tandu. Tak silap saya. Lebih kurang. Lebih kurang macam itulah. Okey, jadi rombongan-rombongan ni dia berlalu pergi sebab dia tak perasan kalau Aisyah radhiyallahu anha
masih lagi dalam tu. Sebab menurut sebahagian pendapat dan ulasan dalam buku ini, tubuh Aisyah kecil. Jadi rombongan-rombongan ni dia tidak perasan kalau Aisyah masih lagi berada dalam haudaj. Jadi mereka pun berangkat pergi macam tu saja. Dan kemudian Aisyah pun teruslah menunggu di situ dengan harapan rombongan itu tadi akan datang membawa Aisyah semula pulang ke Madinah. Tapi sayangnya rombongan tu tak datang sehinggalah Aisyah tertidur di tempat tersebut. Okey, tiba-tiba datanglah Safwan bin Al-Mu'attal dari belakang yang tertinggal daripada rombongan yang pergi itu tadi. Okay, dia menyedari ada Aisyah di situ, kan? Dia menyedari ada Aisyah di situ, lalu dia pun menghulurkan bantuan kepada Aisyah dan menawarkan seekor kuda untuk ditunggangi Aisyah, dan Safwan pun menarik kuda itu tersebut. Mereka berdua pun berangkat bersama-sama pergi ke Madinah. Itu secara ringkasnya lah. Maka di sinilah bermulanya fitnah ke atas Aisyah dan juga Safwan yang kononnya mereka berdua ini berzina. Okey, jadi siapa sebenarnya yang menyebarkan fitnah-fitnah ini ke atas Aisyah? Okey, sebenarnya fitnah ini ada 3 orang yang terlibat. Okey, pertama Hamnah, kedua Hasan ibn Sabit dan ketiga Mistah. Okey, 3 orang ini terlibat di dalam penyebaran fitnah ke atas Aisyah radhiyallahu anha dan juga Safwan bin Al-Mu'attal. Okey. Tapi sebenarnya Dr. Watif, di sebalik 3 orang ini sebenarnya ada ketua yang menjadi dalang di sebalik fitnah-fitnah yang tersebar ini. Jadi siapa sebenarnya yang mendalanginya? Sudah pastilah Abdullah bin Ubay, ketua para munafik. Dia buat-buat tak tahu. Dia kata dia buat-buat tak tahu. Kononnya bukan dialah yang sebarkan fitnah tu. Tapi sebaliknya dialah yang bertanggungjawab yang menyebabkan Aisyah difitnah. Okay, jadi fitnah ini berlangsung selama sebulan lamanya. Setelah Aisyah radhiyallahu anha mengetahui berita ini, Aisyah terkejut. Dia terkejut, lalu dia pun jatuh pingsan. Kan bayangkan dah sebulan lamanya orang bercakap-cakap buruk tentang diri dia, barulah Aisyah mengetahui bagaimana Aisyah tidak pingsan dan terkejut dengan berita tersebut. Lalu Aisyah pun mengambil keputusan untuk pulang sekejap ke rumah ibu bapanya untuk mencari ketenangan. Macam itulah kita kan perempuan, kalau ada masalah sikit-sikit ibu bapa. Bukanlah kan, walaupun tak semua, tapi kadang-kadang ada juga sebagai perempuan macam tu kan. Jadi Aisyah pun pernah mengalami situasi sedemikian. Okay? Jadi Rasulullah SAW ketika mendapati peristiwa ini terjadi, apa respon baginda? Okey, akhirnya baginda pun mendapatkan nasihat daripada para sahabat dan isteri-isteri baginda yang lain. Okey, Nabi jumpa sahabat-sahabat yang lain, tanya dengan para sahabat, betul ke Aisyah ini seperti ini? Betul ke Aisyah buat perkara yang buruk, yang terkutuk seperti ini? Lebih kurang contoh dialog macam tu. Tapi para sahabat semuanya membela Aisyah radhiyallahu anha, tidak pun menjatuhkan maruah Aisyah. Jadi kalau tengok dari respon para sahabat ini juga, kita tengok betapa para sahabat ni tidak mudah terjebak dalam perkara-perkara yang buruk yang mereka dengar. Okay, mereka tetap bersangka baik terhadap seorang wanita yang memang dikenali dengan kesolehannya, dengan kebaikan. Kemudian Nabi SAW juga mendatangi salah seorang isteri baginda, iaitu Zainab. Okay? Baginda pun bertanya kepada Zainab. Macam mana Aisyah ni? Adakah dia ni seorang wanita yang bagus? Macam mana sikapnya? Tapi apa Zainab kata? Dia kata Aisyah ini penuh dengan kebaikan. Sedangkan Zainab ini adalah pesaing Aisyah dalam rumah tangga Nabi yang sentiasa nak memenangi hati Rasulullah SAW. Padahal boleh saja Zainab ni memburuk-burukkan Aisyah. Okay, memburuk-burukkan Aisyah, kononnya Aisyah ni seperti ini, seperti itu. Tapi tidak, kerana dia sendiri yakin pada kebaikan diri Aisyah, maka dia pun turut membela Aisyah. Okay, jadi di situlah ceritanya. Kemudian Rasulullah sendiri pun berada dalam keadaan yang bimbang. Tak tahu sama ada nak percaya ataupun tidak. Maka diringkaskan cerita, akhirnya turunlah wahyu dalam surah An-Nur ayat 11 hingga 19 untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha daripada fitnah tersebut
maka Aisyah radhiyallahu anha pun terbebaslah daripada fitnah tersebut. Jadi itulah sekilas cerita yang saya rasa memang meninggalkan bekas dalam diri kita sebenarnya. Okey, jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil di sebalik kisah Aisyah ni? Okey, Aisyah yang seperti yang kita tahu dia adalah isteri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis kan. Tapi bila kita baca sekilas kisah ini, ada pengajaran yang kita boleh ambil sebenarnya. Okey, seperti dalam buku ini, penulis sebenarnya dah rumuskan pengajaran yang kita boleh belajar daripada kisah tersebut. Jadi saya cuba bagi sedikit dan ringkaskan. Kemudian ada juga bahagian yang saya cuba tambah untuk kita sama-sama teladani. Jadi yang pertama adalah hati-hati setiap apa yang kita dengar. Betul lah kan? Kita ni selalu bila berita-berita yang buruk ini cepat sangat kita percaya kan? Terutama sekali berita-berita yang tular. Sedangkan kita sendiri tidak tahu sama ada berita itu betul ataupun tidak, sama ada orang itu benar ataupun salah, tapi kita adalah orang yang sangat mudah percaya pada benda-benda yang tular. Okey? Jadi seperti dalam kisah ini, seorang sahabat tadi, iaitu Hassan Ibn Sabit, dia mudah percaya pada fitnah tersebut sehingga dia terlibat sama dalam fitnah tersebut. Jadi apa yang kita boleh belajar dalam pengajaran yang pertama ini adalah selidik terlebih dahulu setiap kali kita dengar satu berita yang kita tidak pasti. Okey, pastikan kita dapatkan dulu bukti tersebut, barulah kita kata si fulan itu salah ataupun tidak. Okey, sebab kebanyakannya kita ini terlalu mudah untuk menuduh. Okey, terlalu mudah untuk menjatuhkan hukuman kepada si fulan dan si fulan. Okey, sebenarnya ini dalam kisah ini kita boleh belajar untuk hati-hati, jangan terlalu mudah untuk memfitnah seseorang. Okey, sebab bahaya kesannya bukan hanya meninggalkan pada diri kita tapi kepada ahli keluarga kita sendiri. Okey. Dan yang kedua, alam perkahwinan tidak selalunya manis. Betul lah juga kan. Dalam rumah tangga kita pun pasti akan ada ujiannya. Sebagaimana rumah tangga Nabi, Nabi sendiri pun diuji dengan situasi sedemikian bersama isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah difitnah sehingga menggugat kepercayaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, baginda sehingga kan baginda berasa betul ke apa Aisyah buat ni. Okey, sehingga ada diceritakan di dalam buku ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah untuk bertaubat sekiranya betul Aisyah buat perkara tersebut. Tapi Aisyah enggan bertaubat. Okay, dia enggan bertaubat sebab kenapa? Dia kata dia tak buat benda tu. Jadi kenapa aku nak bertaubat? Lebih kurang macam itulah dialog dia. Ada diceritakan dalam riwayat yang sahih dalam buku ini. Kenapa aku nak bertaubat sedangkan aku tak buat? Jadi Aisyah ini berasa kecil hati dengan Nabi. Kenapa Nabi tak percaya dengan aku macam tu? Sedangkan aku ini isteri baginda, aku tak buat. Okay? Jadi sedangkan dalam perkahwinan Nabi pun diuji dengan kepercayaan. Macam mana pula kita sahabat-sahabat dengan perkahwinan kita? Contoh, mungkin kita dengar suami kita dengan si fulan kan? Ataupun isteri kita dengar isteri kita dengan si fulan kan? Fulana macam itulah. Jadi adakah kita mampu memupuk sifat kepercayaan kita kepada suami dan pasangan kita masing-masing? Mampukah kita percaya pasangan kita ataupun tidak? Jadi cuba baca kisah Siti Aisyah ini, kisah Aisyah radhiyallahu anha ini, dan gali semula apa iktibar yang kita boleh belajar daripada rumah tangga Nabi SAW. Okey, jadi maksudnya dalam perkahwinan ini bukan cuma yang manis-manis saja yang kita perlu rasai dan nikmati, Dr. Awatif. Okay? Tapi kita perlu juga rasai pahitnya supaya kita tahu macam mana cara nak atasi masalah tersebut dan keluar daripada masalah tersebut. Okey, itu untuk pengajaran yang kedua. Okey, yang ketiga adalah tetap tabah dan berserah. Okey, seperti Aisyah sendiri yang mengalami ujian tersebut dalam situasi-situasi yang sukar, walaupun diuji dengan fitnah yang menyakitkan, tetapi beliau tidak lupa untuk berserah dan bersabar. Okey, bagi Aisyah tidak lupa untuk berserah dan bersabar supaya Allah nanti akan hantarkan jalan dan bukakan kebenaran untuk dirinya. Jadi semestinya kita juga perlu teladani kisah Aisyah ini, iaitu selain daripada kita mencari jalan untuk mendapatkan pembelaan kerana difitnah kan, tapi
pada masa yang sama kita usaha untuk mempertahankan diri kita dan kemudian kita berserah kepada Allah. Mudah-mudahan bila kita berserah, Allah akan bukakan jalan untuk kita. Allah bagi kita, Allah tunjuk siapa sebenarnya yang salah, siapa sebenarnya yang tidak bersalah. Okey, mungkin di dunia kita tidak dapat pembelaan yang sewajarnya kan di dunia. Tapi jangan risau, insya-Allah mana tahu di akhirat nanti kita dapat pengadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itu 3 pengajaran yang saya kongsikan untuk pusingan yang ini. Okey. Jadi diharapkan kita semua dapat membaca semua kisah-kisah dalam buku ini. Kita ambil pengajaran-pengajarannya sebab kisah-kisah mereka ini tidak jauh daripada kita sebenarnya. Sangat dekat. Okay. Walaupun kita tidak hidup sezaman dengan mereka, cerita-cerita mereka ini gaib dalam Al-Quran, tapi meninggalkan pengajaran untuk kita. Kita mungkin selalunya kita membaca pengalaman orang kan dekat luar sana. Okay. Kita tengok contohlah ibu bapa kita kan ada pernah mengalami situasi yang berat dalam perkahwinan. Okay. Tapi cuba buka Al-Quran, baca balik kisah-kisah wanita ini ataupun kita dapatkan salah satu buku yang membantu kita untuk faham kisah-kisah wanita tersebut dalam Al-Quran. Okay, jadi itulah untuk pusingan pada kali ini Dr. Awatik. Harap dapat menjawab soalan. Okay, terima kasih untuk Puan Suryati atas perkongsian pada pusingan yang ketiga berkenaan dengan apa kisah atau cerita yang memberikan inspirasi dan menyentuh jiwa lah kita kata. Jadinya antara banyak tokoh yang diselitkan oleh penulis buku Kitab Wanita Syurga, Puan Suryati kita memilih kisah Sayyidatina Aisyah lah ataupun Sayyidatina Aisyah berkenaan dengan peristiwa beliau difitnah pada waktu tersebut lah. Okay, jadinya nak menunjukkan bahawa isteri Nabi pun turut terjebak dalam kancah fitnah, apatah lagi kalau orang biasa macam kita dan sebagainya. Dan bila yang ni lah yang kita sebut, biarlah buku yang kita baca tu memimpin kita. Dan di antara tema program buku memimpin adalah memimpin pembacaan menuju Tuhan. Sebab kita nak pastikan apa kita baca tu memang bawa balik kepada Allah Taala. Jadinya bila kita menghadapi apa-apa cabaran lah dalam kehidupan kita, tak salah kita nak ambil masa untuk baca buku. Apatah lagi kalau buku tu mengisahkan pula berkenaan dengan mereka yang melalui peristiwa yang lebih kurang sama macam kita. Mungkin daripada situ menjadi ubat dan memberikan sedikit kekuatan lah untuk meneruskan langkah dalam menghadapi cabaran dan kehidupan. Okay, jadi terima kasih banyak untuk pusingan yang ketiga ni. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak masuk terus kepada pusingan yang keempat, iaitu ada tak kata-kata ataupun ayat lah daripada buku yang Puan Suryati baca dan benda tu memberikan kesan dalam jiwa, maksudnya tertusuklah hati ni waktu baca buku tu, ataupun ada setengah orang sampai menitis air mata ke dan sebagainya. Okay, jadinya ada ke daripada buku tu yang boleh dikongsikan kepada kami yang belum ada lagi buku ni, dan mungkin lepas dengar tu rasa nak kena adalah satu buku ni yang dinamakan Kitab Wanita Syurga di rumah. Okay, dengan ni saya mempersilakan. Okey, kata-kata yang boleh menusuk ya macam tu, yang boleh tinggalkan kesan dalam hidup kita. Bagi saya buku ni dia penuh dengan pendapat para ulama lah sebenarnya. Jadi kalau suruh saya, minta saya kongsi apa kata-kata yang dapat memberi kesan ke dalam jiwa kita, sebenarnya saya memilih blurb di belakang buku ini. Blurb ni maksud dia sinopsis ataupun kata-kata yang terdapat di bahagian halaman buku ini. Jadi saya pilih yang ni lah Dr. Awatif. Okay, sebab sangat menutup, sangat sebagai satu ringkasan untuk menutup keseluruhan buku ini. Okay, jadi di sini kata penulis, tidak mengapa jika kita rasa tersakiti atau menangis atau sedikit down dengan ujian yang datang. It's okay. Rasa yang kita rasai dan raga yang menzahirkan tindakan bukan tanda kita wanita lemah. Itu tanda kita sedang berdamai dengan apa yang menimpa. Kita hanya mengambil sedikit masa untuk berasa lega. Tapi bagaimana jika kita tahu bahawa ujian-ujian yang kita hadapi itu pernah terjadi kepada wanita-wanita solehah yang hidup terlebih dahulu daripada kita? Kehidupan mereka ini tidak jauh-jauh daripada kita dan mereka berjaya menghadapinya.
dan kita pun boleh menjadi seperti mereka. Ini kisah-kisah inspirasi daripada Al-Quran kerana mereka wahyu turun dari langit ketujuh. Jadi betul lah kalau tengok petikan akhir di bahagian blurb buku ini memang sebenarnya memang meninggalkan kesan lah kepada kita. Bagi saya sendiri memang meninggalkan kesan lah sebab ujian-ujian yang dialami mereka itu ditempuhi dengan lebih dahsyat sebenarnya. Lebih parah lagi ujian yang mereka alami. Okay, berbanding ujian yang kita rasai. Jadi kalau kita rasa ada ujian yang rasa berat, cuba kita baca buku ini. Okay, siapa tahu bila kita baca buku ini, ada kisah-kisah yang mungkin boleh kita kaitkan dengan kehidupan kita. Okay, contoh macam kisah Sarah yang mandul kan. Mungkin ada yang lama dah menantikan suriat kan. Tapi jangan putus asa. Kan sebab Sarah sendiri pun di awal perkahwinannya dikurniakan, di awal perkahwinannya pun itu tidak dikurniakan anak, okay, di usia yang terlalu muda. Tapi di usianya yang lanjut, Allah telah bagi suriat pada dia. Jadi baca kisah-kisah yang ada dalam buku ini, cuba kita kaitkan dengan hidup kita. Siapa tahu ada kisah yang berhampiran ataupun yang menghampiri hidup kita yang sama, lebih kurang sama. Jadi diharapkan kisah itu dapat meninggalkan dapat meninggalkan sesuatu kepada diri kita lah masing-masing. Jadi itulah Dr. Awatif tentang kata-kata yang terkesan lah. Saya pilih bahagian blog buku inilah. Okey. Okay, terima kasih pada Puan Suryati atas perkongsian tersebutlah berkenaan dengan apa kata-kata yang menarik, yang memberikan kesan pada jiwa, diambil daripada bahagian belakang, sinopsis lah kan, berkenaan dengan buku tersebut. Okay, jadinya itulah saya rasa highlight lah kot, highlight ataupun kita panggil kunci utama lah apa isi buku ni sebenarnya, bukan? Okay, jadinya terima kasih banyak kerana sudi bersama kami di AKB mengupas buku yang bertajuk Kitab Wanita Syurga. Okay, jadinya diharapkan para mereka yang mendengar kami pada hari ini boleh merenung kembalilah. Kotlah ada yang terfikir-fikir berkenaan dengan cabaran dalam hidup masing-masing. Bila lalu tengok live ni, baru teringat yang rupanya generasi terdahulu telah pun melalui pelbagai cabaran yang sebenarnya cerita kita hampir sama, yang berbeza hanyalah watak dan pemain-pemain utamalah dalam kehidupan. Okay, jadinya terima kasih banyak sekali lagi untuk Puan Suryati kerana sudilah memberikan masa pada kami. Okay, jadinya mungkinlah ada sedikit konklusi ataupun kesimpulan yang ingin dikongsikan pada kami sebelum kita tutup live kita pada pagi ni, hari ini. Okey, sebagai penutup kesimpulan, kalau boleh kita sama-samalah di luar sana mencari satu buku yang dapat bagi kita inspirasi pengajaran. Okay, sebab sekarang dunia sekarang ini terlalu banyak mengidolakan wanita-wanita yang kita tengok yang tak baik pun dari sudut syar'inya. Okay, tapi kalau dalam buku ini insya-Allah kita takkan rugi bila kita baca sebab wanita-wanita ini pun antara wanita yang dijamin syurga dan kisah-kisah mereka ini sudah pastilah mengajak kita untuk sama-sama pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana cara kita nak bersabar? Okay, macam mana cara kita nak bertahan dengan ujian hidup? Okay, jangan lupa untuk baca kisah-kisah mereka ini sebab mereka ini pun walaupun hidup dengan Nabi, hidup di zaman Nabi SAW dan para anbiya yang lain, okay, tapi mereka ini tetap mampu mengatasi ujian tersebut. Okey, jadi semestinya kita juga tidak lupa untuk belajar sesuatu daripada mereka ini dan jadikan wanita-wanita yang ada dalam buku ini sebagai satu ikutan. Okey, inilah yang sepatutnya kita jadikan teladan. Kita jadikan kisah mereka ini sebagai inspirasi dan mudah-mudahan bila kita baca buku ini ada sesuatu yang kita bawa balik. Ada sesuatu yang kita buat
perubahan dalam diri kita sendiri. Okey, jadi kesimpulannya jangan lupa dapatkan buku Kitab Wanita Syurga sebab buku ni sangat bagus. Ulasan yang diketengahkan oleh penulis dalam buku ini tidaklah terlalu berat, sangat baiklah ulasan dia. Buku ini juga daripada karya Bestari dan saya kira walaupun buku ini terbit pada tahun 2023 tak silap saya. Oh ya, 2023 tapi masih lagi saya kira relevan untuk kita baca. Okey, jadi sekian daripada saya. Itu saja Dr. Awati. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih untuk atas kesimpulan tersebut. Okay, jadinya sama-samalah kita boleh dapatkan buku Kitab Wanita Syurga untuk dijadikan sebagai panduan lah dalam kehidupan kita. Sebab cerita yang terbaik adalah daripada cerita orang sebenarnya. Bila baca cerita orang ni, dia menyebabkan kita boleh refleksi lah. Dan Al-Quran sendiri pun majoriti ayat-ayat tersebut adalah berkenaan dengan kisah-kisah para rasul, para golongan yang terdahulu, yang sebenarnya iman mereka itulah yang menjadi kayu ukur Allah SWT meletakkan mereka di syurga lah sebenarnya kita kata. Dan menjadikan orang itu orang yang dimurkai pun disebabkan hati mereka ni juga. Gitu. Betul. Dan saya pagi tadi ada terlalulah satu video reels di mana ustaz tersebut sebenarnya tempat pandang Allah Ta'ala ni dia hadis yang biasa kita dengar lah. Allah tak tengok berkenaan rupa kamu ataupun harta kamu tapi Allah tengok adalah qulubukum hati kamu dan amalan kamu. Ayatnya hati ni tempat pandang Allah Ta'ala, maka kita kena menjaga hati tersebut terutama apabila menghadapi ujian yang pelbagai inilah. Waktu tu hati kita akan berbolak-balik dan sebagainya. Jadi nak menetapkan pada jalan keimanan, kita kena rujuklah mereka yang beriman ni, yang telah terlebih dahulu beriman kepada Allah SWT. Jadinya terima kasih buat kali ke sejuta mungkin kepada Puan Suryati dan juga mereka yang sudi mendengar dan bersama dengan kami pada pagi ini. Jadinya kita akan kembali pada buku memimpin yang seterusnya. Diharapkan memberikan manfaat lah walaupun sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang bersama dengan kami pada tengah hari ini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.